Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غنيا إلا شكرته ولا دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul sekali lagi dalam rumah Allah pada pagi ini. Kita dapat sama-sama niat iktikaf. Mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan segala permintaan dan hajat kita, khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan kembali perbincangan kita daripada surah Ali Imran. Pada minggu lepas kita dah adakan pembukaan daripada surah Ali Imran daripada ayat 1 sampai ayat 6, betul? Sampai ayat 6. Jadi nak katakan surah Ali Imran ni ada banyak persamaan dengan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah kita kata contoh ada mula dengan Alif Lam, surah Ali Imran bermula dengan Alif Lam. Kemudian ada dia punya identity, maknanya surah Al-Baqarah ni dia fokus kepada satu kaum, iaitu cerita tentang Bani Israel. Kemudian dalam surah Ali Imran dia akan fokus kepada orang-orang Nasrani, An-Nasara. Jadi yang awalnya surah Al-Yahud, kemudian sekarang ini adalah An-Nasara. Kemudian ada cerita berkenaan dengan peperangan Badar, iaitu dalam surah Al-Baqarah, cerita sebelum peperangan Badar. Nanti dalam surah Al-Imran akan ada cerita selepas peperangan Uhud. Jadi itu ada sedikit sebanyak ada punya how the surah is structured. Macam mana struktur surah itu yang terkandung dalam surah Al-Imran. Jadi permulaan kita bincangkan tentang yang paling penting sekali, poin yang nak di-highlightkan adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Which is sama dalam surah Al-Baqarah dalam ayatul kursi. Iaitu Allah tidak ada Tuhan selainnya, wal hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha memelihara. Kenapa benda itu menjadi satu perkara yang penting? Sebab itulah perkara yang telah dikorabkan oleh orang-orang Nasrani. Maksudnya Allah Tuhan yang satu, tapi dia menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi itu yang akan kita bincangkan dalam surah ini. Kemudian ayat minggu lepas kita katakan ayat 5 ayat 6, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada apa-apa pun yang tersembunyi daripada Allah, apa pun yang ada dekat langit, apa pun yang ada dekat bumi. Malahan kalau ada orang yang ingin menyembunyikan ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya, semua Allah tahu. Tak perlu kamu nak sembunyikan. Mungkin kita tak tahu apa yang terkandung dalam kitab Taurat secara keseluruhan, apa yang ada dalam kitab Injil secara keseluruhan, tapi Allah tahu segala-galanya. Siapa yang sembunyikan, apa yang disembunyikan, berapa banyak ayat yang ditipu ataupun ditukar dan sebagainya, semua Allah tahu. Okay? Tidak ada yang tersembunyi. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, dan Allah juga yang menciptakan, Allah yang mengukir kita yang berada dalam rahim. Yang mana dalam rahim tu siapa yang atur kita ni tangan berapa panjang, hidung berapa mancung, kan, gigi berapa banyak, sebagainya, itu semua Allah Subhanahu wa taala, Allah yang atur. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha.
Jadi apa yang nak di-highlightkan dalam first part of surah Al-Imran ni adalah nak katakan kita ni tak tahu apa-apa. Kita ni tak tahu apa. Alif Lam Mim kita tak tahu apa. Allahu a'lam. Okay. Macam mana Allah ciptakan kita dekat dalam alam rahim, Allahu a'lam. Kita tak tahu. Apa yang ada dekat langit, Allahu a'lam. Apa yang ada dekat bumi, Allahu a'lam. Jadi tugas kita adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita serah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi kena tekankan juga tentang perkataan dalam ayat 6 ni, la ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan selain dia, Al-Aziz, yang maha kuasa, yang ada authority, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kenapa saya suruh highlightkan? Sebab selepas ini kita akan bincangkan tentang Allah punya authority dan Allah punya kebijaksanaan dalam mengatur kehidupan. Okay? Jadi mana-mana kita akan balik lepas ni, dia akan balik kepada Allah Al-Aziz Al-Hakim juga. Alright? Okay, jadi saya akan baca ayat 7 dahulu, kemudian kita akan sambung kepada ayat-ayat dan juga syarahnya insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Dia, iaitu Allah SWT, yang menurunkan kepada engkau, kepada Rasulullah SAW, Al-Kitab, iaitu Al-Kitab. Minhu, di dalamnya, ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkamat. Saya tak terjemahkan dulu apa maksud muhkamat. Hunna umul kitab, yang di mana ayat-ayat itu adalah asas ataupun ibu kepada isi Al-Quran. Ummul kitab, macam ibu negeri kan? Ummul kitab iaitu ibu kitab, atau ibu asas daripada kitab tersebut. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat-ayat yang lain ialah ayat-ayat mutasyabihat. Okay? Saya tak terjemahkan juga. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, dan maka sesungguhnya bagi sesiapa yang di dalam hatinya ada sifat zayg. Sifat zayg kat sini kita kata sifat cenderung kepada kesesatan. Itu zayg. Okay? Fayattabi'una ma tashabaha minhu, dan dia akan mengikut apa yang dia cenderungkan kepadanya itu, ibtigha al-fitnah, untuk melakukan fitnah. Okay? Untuk melakukan fitnah, wa ibtigha ta'wilihi, untuk melakukan takwil. Okay? Mereka akan mengajak orang untuk melakukan fitnah dan juga mencari-cari kepada takwil ayat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak ada sesiapa pun yang tahu tentang takwil ayat itu kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan kemudian orang-orang yang, kalau rasikhun ni saya terjemahkan sebagai orang-orang yang hatinya telah mature ataupun ilmunya telah mature, matang. Okay? Ilmu dia telah matang. Orang-orang yang matang dalam ilmu, yaquluna, mereka akan berkata, amanna bihi, kami beriman kepadanya semua, kullun min indi rabbina, apa saja yang diturunkan daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada sesiapa yang boleh mengambil pelajaran ataupun peringatan melainkan ulul albab. Jadi ada banyak perkataan yang saya belum terjemahkan. Kita akan sama-sama dive in dan kita akan bincangkan secara bersama. Okay. First kali tadi saya katakan ayat ini adalah sambungan daripada ayat sebelumnya, khusus kepada nama Allah dua tu, Al-Aziz
dengan Al-Hakim. So sekarang ni kita akan bincang tentang kitab Quran. Okay, macam mana Allah SWT ni ada authority dan Allah SWT ni bijaksana dalam mengatur kitab, kongsikan kitab kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nombor satu. Dan ayat ni bila Allah mulakan dengan huwallazi, dialah yang bermaksud dia ada sambungan daripada ayat sebelum ni. Maknanya ayat sebelum ni Allah katakan apa? Allah kata huwallazi yusawwirukum fil arham, Allah yang ciptakan kamu daripada rahim, ataupun Allah yang ukir kamu daripada rahim. Itu nak tunjukkan kekuasaan dan juga kebijaksanaan Allah SWT. Okay? Dan Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa fis sama', tidak ada yang sembunyi daripada Allah di langit dan juga di bumi. Jadi di atas kekuasaan Allah itu, di atas kebijaksanaan Allah itu, Allah juga dalam masa yang sama turunkan kitab. Dalam masa yang sama turunkan kitab. Jadi penurunan Al-Quran itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di atas izzah Allah, iaitu kekuasaan, authority Allah, dan juga di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah bijaksana sebab tu. Bayangkan macam gini. Kenapa dalam ramai-ramai orang Allah bagi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perkara itu telah dibincangkan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa dalam ramai-ramai orang dia tak ada pangkat, dia tidak ada harta. Kemudian daripada orang-orang Bani Israel katakan kenapa bukan daripada kita, Bani Israel. Betul tak? Sebab Nabi-Nabi sebelum ni semua datang daripada kita, Nabi Musa, Nabi Isa semua datang daripada kita. Kenapa tiba-tiba tukar kepada Bani Ismail dan sebagainya? Itu atas kuasa Allah. Siapa yang ada kuasa untuk nak kasih Quran kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang boleh persoalkan? Tak ada orang boleh persoalkan. Okay? Dan itu adalah di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bayangkan kalau misalnya kata Quran turun kepada Bani Israel. Coba bayangkan. Apa yang dah berlaku dengan kita sebelum ni, kita Taurat, kita Injil dan sebagainya, semua telah diadakan corruption, sampaikan tertukar, undang-undang dia, hukum-hukum dia, segala syariat yang telah ditetapkan dalam kitab tersebut. Kemudian they expect bila datang Al-Quran, mereka pun akan buat penukaran juga. Jadi untuk nak selamatkan ayat-ayat terakhir yang ada Allah SWT turunkan kepada manusia, iaitu Al-Quran, Allah turunkan kepada orang yang bijaksana, iaitu baginda Rasul SAW. Dan bijaksananya Allah berikan kepada seorang yang al-ummi, yang tak tahu tulis, tak tahu baca. Jadi kalau misalnya kata contoh diturunkan kepada baginda Rasul SAW, kalau Nabi nak tukar pun Nabi tak tahu macam nak tukar sebab tak tahu tulis. Jadi Nabi dia sampaikan apa yang disampaikan kepada Nabi keseluruhannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tunjukkan izzah, kekuasaan Allah, boleh tukar sistem sesuka hati Allah, dan juga kebijaksanaan Allah. Pilih Rasulullah SAW sebagai Nabi yang akan dapat kitab. Tak sediakan air. Dah sedap. Okey. Dan satu lagi yang penting adalah Allah letakkan kat sini huwallazi anzala alaika, turunkan kepada kamu. Allah boleh kata huwallazi anzala kitab, Allah yang turunkan kitab, tapi Allah spesifik nak bagi tahu diturunkan kepada siapa, iaitu diturunkan kepada kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi ni Allah sampaikan kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada umat, betul? Dan sekarang kita akan bincang nanti tentang bab ayat-ayat muhkamat dengan ayat-ayat mutasyabihat. Okey. Sebelum tu kita nak faham Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam hadis Nabi katakan innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya aku telah diutuskan menjadi muallim, mengajar. Jadi Nabi sebagai guru, sahabat sebagai anak murid, betul? Nabi guru, sahabat anak murid. Kalau anak murid yang bijak, anak murid yang pandai, kalau misalnya kata ada perkara yang kita belajar yang kita tak faham, apa kita kena buat? Kena tidurlah, tak, kena tanya, betul tak? Kalau kita tak tahu, kita kena tanya, betul? Jadi itu kalau anak murid yang bijak. Tapi kalau kita bayangkan macam ni, Nabi SAW sampaikan Al-Quran. Nabi ni ummi. Sampai kepada sahabat. Lepas tu Nabi sampaikan Alif Lam Mim. Nabi sampaikan Alif Lam Ra. Nabi sampaikan Kaf Ha Ya Ain Sad.
Nabi sampaikan Qaf, Nabi sampaikan Nun, Nabi sampaikan Taha, Yasin. Ada tak dalam hadis-hadis kalau kita belajar, ada tak sahabat tanya, ni apa benda? Tak ada kan? Lepas tu Nabi ada sampaikan langit tu ada 7 petala langit, ada 7 bahagian bumi ataupun kita kata pecahan bumi, kan? Ada tak sahabat tanya 7 petala langit, mana langit nombor 1, mana langit nombor 2, mana langit nombor 3? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada kan? So soalannya, tak ada ke datang curiosity di kalangan para sahabat untuk bertanya, dan tidak ada ke curiosity datang daripada Rasulullah SAW nak tanya Allah SWT sendiri? Allah, kau turunkan Alif Lam Mim, apa cerita ni? Tolong share sikit. Boleh tak? Betul tak? Tapi tak ditanya kenapa. Kalau kita tanya, Alif Lam Mim apa ni? Alif Lam Ra apa ni? Faham tak? Kita tanya, kita curious kan? Tapi kalau kita belajar, Nabi kata inna man bu'istu mu'allima, aku diturunkan, diutuskan menjadi tenaga pengajar, dan pelajar-pelajar semua tak tanya. Jadi adakah pelajar ni semua pelajar pemalas ke ataupun pelajar tak ambil kisah ke? Jadi soalan macam gini, bermakna dia ada maksudnya bila kita belajar tu, ada orang yang memang bila dia tanya soalan, dia memang betul-betul blur, tak tahu apa-apa. That's number one. Dan ada juga orang yang bila dia bertanya soalan, dia nak mengejek guru dia. Faham tak? Saya pernah kasih contoh, tapi saya kongsikan lagi. Contoh kan ada saya kongsikan tentang buat bisnes. Buat bisnes. Okay, ibu-ibu semua sekarang duduk dalam kelas ni nak belajar pasal bisnes. Saya ajar macam mana nak buat bisnes. Buat bisnes ni nak kena ada sekian. Tapi saya kasih contoh macam kita buat satu cerita. Ada seorang ni, dia daripada kampung yang kecil, tapi dia mempunyai visi yang besar. Kemudian dia ada strategi yang dia atur dan sebagainya. Dia atur sampai kan dia jadi successful. Dia buka kedai yang banyak, daripada satu kedai kepada ratusan kedai dan sebagainya. Jadi anak murid ni semua, kita tengah belajar bisnes. So bila belajar bisnes, bila saya kongsikan cerita, kan, orang yang betul-betul nak belajar, dia akan tangkap apa yang dia sepatutnya kena faham dan apa nasihat yang dia kena ambil daripada cerita tersebut. Tapi nanti mungkin ada anak murid yang angkat tangan, dia akan tanya soalan yang, kalau bahasa kasarnya, soalan yang merepek, soalan yang bodoh. Dia kata, kalau nak buka bisnes ni, nak kena pakai baju apa Macam tak ada kena-mengena Kalau saya nak buka kedai tu saya nak colourkan warna apa? Colour pink ke, colour hijau ke, colour biru ke, colour apa? Mana colour yang ada sui, tak ada sui? Tak ada kena-mengena kan? Persoalannya adalah kita bila buat bisnes tu ada strategi, itu yang saya nak ajar. Kan? Tapi kamu tanya soalan yang tak mendatangkan apa-apa manfaat untuk kamu nak buka bisnes nanti in the future. Faham? Jadi kat sini para sahabat semua tahu ada soalan-soalan yang boleh ditanya, ada soalan-soalan yang tak perlu tanya. Kalau kamu tanya soalan tu, sama ada kamu betul-betul selenga, tak faham lah ni memang betul tak faham, tak boleh jadi businessman terus. Ataupun nombor dua, dia saja nak mengejek. Jadi pada zaman Nabi pernah ditanya tak soalan-soalan yang mengejek, yang diejek, Nabi diejek. Kamu kata kiamat, mana kiamat? Nabi terdahulu kan, mana kiamat? Kamu kata kiamat akan turun sebagainya. Itu kan soalan yang mengejek. Kamu tahu pasal apa? Pasal Ashabul Kahfi, kamu tahu pasal ni sebagainya. Jadi soalan-soalan ni semua adalah soalan yang tak perlu ditanya, dan sahabat tahu perkara tersebut tak perlu ditanya. Boleh tak sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Ashabul Kahfi ni dia tahun bila? Dia berapa ramai orang? Boleh tak? Kalau dia tanya, Nabi jawab, settle kan? Settle. Malahan ada juga dalam Quran dan surah Al-Kahfi itu sendiri Allah kata, sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa salisun kalbuhum rajman bil ghaib. Mereka tikam-tikam kan, memang cop-cop kata. Bila Nabi cakapkan pasal Ashabul Kahfi, the main point cerita Ashabul Kahfi adalah apa? Main point dia. Kalau kita baca Ashabul Kahfi tiap-tiap hari Jumaat kan? Okay. The main point of the story, cerita Ashabul Kahfi pasal apa?
pasal keteguhan iman Ashabul Kahfi tu. Anak muda, anak muda yang mana kuat iman pada Allah, padahal satu kampung tak beriman pada Allah. Satu kampung dalam kesesatan, tapi dia berpegang teguh. Itu kan something extraordinary. Seharusnya kita tengok dalam satu kampung, satu kumpulan, satu masyarakat, orang tua-tua yang kuat iman, yang datang masjid, anak muda tak nak datang masjid. Faham? Tapi sekarang ni, orang tua-tua ni semua yang penyangak dekat kampung, dekat negeri tersebut, tapi yang kuat iman adalah anak muda ni. Extraordinary. Itu yang kita akan belajar. Tapi apa yang kita sibuk tanya? Berapa ramai orang? Kalau ada berapa ramai orang, kita nak buat anak sampai berapa ramai ke? Macam kita punya ramai. Lepas tu kita nak namakan dengan anak sama macam Ashabul Kahfi ke? No. Tapi the main point macam mana kita nak jadikan anak-anak kita sekarang ni, kita ada anak sekarang, ada cucu sekarang ni, kita nak jadikan mereka ni perangai macam Ashabul Kahfi, kuat iman. That's the whole point of cerita Ashabul Kahfi. Tapi kita sibuk dia 300 tahun ke 309 tahun tak? Orang sibuk dengan perkara yang tak mendatangkan manfaat untuk dia. Dan kemudian cerita-cerita yang lain, cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa, cerita tentang orang yang ada dua tanaman, cerita tentang Zulkarnain. Who is Zulkarnain? Wah, that's the question selalu orang tanya, betul tak? Tapi sebenarnya tak perlu tahu. Dan Allah cerita tentang Zulkarnain, apa kehebatan Zulkarnain? Dia ada kuasa, tapi dia tidak abuse power yang dia ada. Malahan dia ada sifat adil. Jadi orang yang ada kuasa mesti ada sifat adil dalam diri. Itu yang penting nak belajar. Tapi tak cerita tentang dia, Zulkarnain ni dia ada dua tanduk, dia dekat mana, Ya'juj Ma'juj dekat mana, sebagainya. Kalau Ya'juj Ma'juj kita tahu dekat mana, kita nak pergi sana buat apa? Pergi sana, ada yang kata kat mana, kat Macedonia lah, kat mana. Pergilah dua gunung tu, lepas kat bawah tu ada Ya'juj Ma'juj. Pergi situ, jumpa Ya'juj Ma'juj. Lepas tu nak buat apa? Tak buat apa-apa kan? Tak buat apa kan? Kita tahu yes, tapi adakah kita ni bila ada kuasa, kita abuse power kita? Kita sebagai contoh ketua dalam rumah tangga, kita dah ketua dalam syarikat, kita dalam ketua dalam sekolah sebagainya. Kita ada power sekarang ni, kita nak belajar macam Zulkarnain ke atau tak nak? That's the whole point of the story. Jadi bila Nabi SAW sampai ke ayat Quran, dia ada message nak disampaikan. Dan para sahabat tahu apa message-nya, sebab tu para sahabat tak perlu nak tanya apa maksud alif lam mim, apa maksud alif lam ra. Allahu a'lam. That is all. Sebab tu Allah kata wallazi anzala alaikal kitab. Dalam ramai-ramai orang aku pilih engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Okey, anzala alaikal kitab. Tapi lepas ni bukan bermaksud kalau ibu-ibu ada soalan jangan takut nak tanya ya. Tanya je. Tidak ada soalan-soalan bodoh. Tapi maksudnya kat sini adalah kita punya akal pemikiran kita, message tu bila kita baca ayat tu kan dia punya ibaratnya macam kalau arus kan, kita sedang berjalan arus yang sama. Jadi soalan pun soalan yang relevan dengan topik yang nak dibincangkan. Itu tanyalah, dipersilakan. Tapi jangan tiba-tiba lawan arus. Saya cakap, kita tengah cerita ni, kamu cerita benda lain. Sebab saya pernah kena dulu kat sekolah. Tanya Ustaz Azbi bukan, tu kena marah. Tapi ala kulihal nak katakan antara adab untuk kita belajar, kalau kita tak faham, kita tanya. Adab kita belajar, tak faham, kita tanya. Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamat. Di antara kitab yang diturunkan ini ayat-ayat muhkamat. So apa makna ayat muhkamat? Muhkamat datang daripada perkataan muhkam ataupun ihkam. Ihkam datang daripada perkataan hakama yahkumu ataupun hakim. Kita selalu faham kan maksud apa itu hakim. Hikmah dalam bahasa Melayu pun kita dah gunakan perkataan hikmah tu kita katakan sebagai bijaksana. Al-Hakim kita kata Allah yang maha bijaksana, ataupun kita gunakan sebagai judge, ataupun dekat mahkamah kita gunakan hakim kan. Jadi apa maksud hikmah tu ataupun hikam kat sini? Muhkam tu adalah maksudnya perkara yang diikat ataupun yang dijahit. Contohnya pakaian kita. Contoh saya pakai jubah saya sekarang ni. Kalau kita tengok dalam baju saya ni, dia ada ikatan-ikatan ataupun jahitan-jahitan. Jahitan tu yang stitch together, memastikan tangannya tu straight macam gini, badannya macam gini, dia punya collar dia ke, dia punya seluar dan sebagainya, semua stitch together. Jadi dengan adanya ikatan, dia menjahit
daripada dua tempat, dua benang ke apa, jadi apa, dua kain jadi satu kain macam itu. Sebab dia ikat stitch together. Macam ibu-ibu kalau ada apa tudungnya pun cara ikat dan sebagainya kan, supaya dia maintain tempat yang ada. Itu maksudnya apa, ihkam stitch together. Okay. Hakim, kenapa dinamakan sebagai hakim? Sebab bila kita pakai barang yang jahit, supaya ada barang yang ada dekat dalam aurat kita tak nampak di luar. Dan juga kalau ada kain, biasanya untuk apa? Untuk kita meletakkan satu barang supaya barang tu tak jatuh. Contohnya kita ada macam apa, apa, bukan kuali, macam apa, kain macam bakul, bakul yang bakul rotan kan dia kan stitch together kan, dia ikat dia jadi bakul gitu. Jadi bakul tu dia letak barang supaya barang tu tak jatuh. Betul? Jadi kalau hakim tu dia adalah memastikan orang tak melakukan kesalahan. Jadi orang tak melakukan kesalahan kat bawah. Jadi bermaksud kat situ, kalau misalkan tak ada orang yang ingin melakukan kesalahan, dia menahan daripada orang melakukan perkara tersebut. Itu namakan sebagai hakim. Itu dinamakan sebagai hakim. Okay? Jadi apa? Okay, jadi maksudnya muhkamat, ayat-ayat muhkamat, satu kita biasa terjemahkan sebagai ayat-ayat hukum. Maknanya undang-undang, betul? Hakim pun maksudnya part of undang-undang. Jadi maknanya dia yang atur undang-undang, boleh buat ni, tak boleh buat ni. Ini adalah wajib, ini adalah haram dan sebagainya. Itu pun part of tugas-tugas hakim. Okay? Ayat-ayat hukum kita namakan sebagai ayat-ayat yang muhkamat tu ayat-ayat yang diletakkan undang-undang. Kita kena buat ni dan sebagainya. Tapi ayat muhkamat itu boleh dimaksudkan sebagai macam ini. Ayat-ayat yang tadi saya katakan stitch together, yang diikat ataupun dijahit bersama, itu ayat-ayat yang ada kena-mengena dengan ayat yang lain. Ataupun dia punya ayat itu, dia maksudnya dia stitch together dalam satu kisah, satu cerita. Saya kasih contoh. Kalau kita belajar tentang Nabi Adam AS, Nabi Adam AS ceritanya ada dalam banyak surah, betul? Ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah-surah yang lain juga. Betul? Jadi kita tidak boleh ambil cerita tentang Nabi Adam ini sebagai satu poinnya. Sebab dia akan stitch surah ni campur dengan surah ni, campur dengan surah ni, dia akan jadi the whole story of Nabi Adam AS. So it's stitched together, faham? Cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ada dalam surah ni, surah ni, kumpulkan, stitch together, jadi kisah tentang Nabi Ibrahim AS. So, ayat muhkamat tu adalah ayat-ayat yang terikat antara satu dengan yang lain. Kita tak boleh tengok satu part sini, kita tak tengok part yang ni. Kita tengok satu part sini, kita tengok part yang ni dan sebagainya. Faham? Okay. Ada dalam Quran yang di mana satu surah ataupun satu kisah tu dia ceritakan dalam satu surah straight. Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, nak belajar tentang Nabi Yusuf, satu surah je. Itu surah Yusuf. Tak ada dalam surah lain. Tapi ada cerita-cerita yang lain yang dia scattered. Istilahnya scattered kan. Ada dalam surah Baqarah, ada dalam surah An-Nisa, ada surah Al-An'am, ada dalam surah dalam juz Amma dan sebagainya. Contoh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya. Jadi dia scattered orang. Tapi disebabkan Al-Quran ni dia satu stitch. Jadi kita kena tengok dalam satu bentuk yang luas. Kita tak boleh ambil sini, kita tak ambil yang ni, ambil yang sini, tak ambil yang ni dan sebagainya. Sama juga dengan hukum hakam. Hukum hakam, kita tak boleh kata, oh, bab ni kita ambil yang kat sini, bab ni kita ambil yang kat sini, bab ni kita ambil kat sini. Kemudian hukum tu jadi hujah, berterabur, tak boleh. Jadi ayat muhkamat tu adalah ayat yang bergantung antara satu dengan yang lain. Okay. Maksud ayat muhkamat pun dikatakan ayat tu asalnya dia adalah ayat yang satu ataupun Quran tu dia satu kan. Dia diturunkan munazzal ala Sayyidina Muhammad. Tapi ayat tu muhkamat dekat atas. Maknanya dekat Lauh Mahfuz dia satu. Kemudian bila diberikan kepada Nabi dia fussilat, dibahagi-bahagi sikit. Faham? Okay. Ayatnya asalnya satu, kemudian dibagi sikit. Jadi Nabi yang compile semua jadikan satu Quran. Dia asalnya kat atas tu satu, kemudian dibagikan sikit fussilat, kemudian dikompilekan jadi muhkamat kembali. So tu maksudnya ayat muhkamat. Okey. Jadi bila Allah katakan Al-Quran ni kitab, dia sebagai ayatun minhu, di antaranya di dalamnya itu ada ayat-ayat muhkamat,
Bermaksud ada ayat-ayat yang di mana dia memang stitch together with each other. Sebab kalau dalam kitab Taurat, kitab Injil, dia dah scattered around dan kita dah tak tahu mana asas, mana betul, mana salah, mana yang direka dan sebagainya, dah tak tahu. Tapi kalau Quran masih lagi diatur oleh baginda Rasul SAW ataupun daripada Allah SWT. Nabi yang beritahu ayat ni dekat surah ni, ayat ni dekat surah ni, ayat ni dekat surah ni dan sebagainya, daripada Allah, wahyu daripada Allah. Hunna umul kitab, dan itu adalah asas, ya. Umul kitab itu adalah pokok asas Al-Quran, dan kita boleh katakan umul kitab ni adalah tujuan Al-Quran. Memang diaturkan macam itu. Tujuannya memang diaturkan macam itu. Jadi kenapa? Sebab surah ni macam ini, surah ni macam ini, memang diaturkan macam itu, tujuan macam itu. Kenapa kita kena belajar tentang ni? Sebab memang itulah tujuan Allah nak suruh kita belajar. Jadi kalau kita belajar dalam Quran, kalau kita cakap tentang Nabi, Nabi yang paling banyak cerita tentang Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa kan kira Bani Israel kan, cerita tentang Bani Israel kan. Kenapa banyak cerita tentang Bani Israel, tak banyak cerita tentang baginda Rasulullah SAW? Kita kan umat Nabi Muhammad, kenapa tak ada banyak cerita tentang Nabi Muhammad? Soalan dia kan. Jadi ada orang tanya macam itu. Jadi kita nak katakan apa yang Allah aturkan kepada kita, itulah yang patut kita belajar, dan apa sahaja yang ada dalam Quran itulah syariat Nabi Muhammad SAW. Okay. Dan syariat Nabi Muhammad SAW bermaksud bila kita belajar Quran, kita sedang belajar dalam masa yang sama sirah Nabi Muhammad SAW. So itulah penurunan dia, ada masa-masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai masa itu nak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Jadi ayatul muhkamat, dan itu adalah tujuan Alkitab, wa ukharu mutasyabihat, dan yang selainnya ataupun sebahagian yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ni apa? Kita boleh terjemahkan ayat mutasyabihat ni sebagai tasyabuh ni, ataupun kalau bahasa Melayu kita gunakan perkataan syubhah, samar-samar, tak sure apa maksudnya. Itu namanya syubhat kan. Kita tak pasti sama ada ni betul ke tak betul ke, boleh ke tak boleh. Ada certain hukum yang kita tak tahu ni boleh ke tak boleh. Contoh kalau ada bab makan, ada makanan yang kita boleh makan, tak boleh makan. Ada bab amalan yang ni boleh buat ke tak boleh buat. Kita tengok ramai orang buat tapi ni sebenarnya boleh tak boleh. Itu namanya hukum syubhah. Hukum syubhah. Dalam hadis pun ada Nabi katakan kan, apa yang halal tu telah dinyatakan, apa yang haram tu telah dinyatakan, tapi di tengah-tengah tu adalah amrun mutasyabihat. Amrun apa? Umur mutasyabihat la ya'lamuhunna illa katsirun minan nas. Yang mana urusan-urusan yang syubhah ni tak ramai yang tahu. Tak ramai yang tahu hukum hakam dia. Jadi is it okay, tak okay dan sebagainya. Itu maksud mutasyabihat satu. Tapi mutasyabihat pun boleh dimaksudkan sebagai ayat-ayat syubhah ataupun tasyabuh ni maksudnya similarity, sama, ada lebih kurang sama. Macam contoh kita belajar surah Al-Imran ni ada similarity dengan surah Al-Baqarah, betul? Alif Lam Mim kan ada similarity. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, kat sini ada, dalam surah Al-Baqarah pun ada. Jadi ada similarity. Jadi bila kita baca satu ayat, kita teringat ayat yang lain. Kita teringat tentang ayat ni, kita teringat tentang surah ni. Contoh kita belajar juz Ammah, kita mungkin teringat tentang surah Baqarah atau surah Al-Imran. Kita akan teringat, sebab benda ni ada cerita yang so ada similarity. So mutasyabihat maksudnya pun persamaan, ataupun apa orang kata tu, ayat tu, ataupun kita katakan satu dia adalah similarity, satu dia adalah sama-samar. Semua ayat bersatu tapi tak semua benda kita tahu. Itu pun maksudnya juga. Maknanya semua benda tu ada tapi tak semua benda yang kita tahu hukum hakam. Contoh macam tadi saya katakan, ada kisah yang kita tak tahu. Contohnya Ashabul Kahfi, ada benda yang kita tak tahu tentang Ashabul Kahfi. Ada benda yang kita tak tahu tentang langit dan bumi. Ada benda yang kita tak tahu tentang Fir'aun sebagai contoh, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang Rasulullah SAW, tentang banyak perkara. Ada benda yang dibagi tahu, ada benda yang tak bagi tahu. Contohnya Nabi Ibrahim AS, kampung dia dekat mana? Kampung dekat mana? Ada kata kalau ikut sejarawan, dia kata kampungnya namanya Ur. Tapi Ur tu kat mana? Which part of this land, maknanya negeri kat mana, yang inilah rumah dia, inilah kampung dia, tak tahu kat mana. Mana kubur
orang apa yang terdahulu. Kita tak tahu kat mana kubur dia, mana dia punya tanah dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang kita nak suka explore, tapi ada benda yang memang kita sama-sama kita tak tahu. Jadi ada namanya ayat-ayat muhkamat yang confirm kita tahu, ada ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kat sini apa yang kita nak tekankan juga, bila kita belajar Al-Quran Al-Karim, kita kena faham ini. Bila kita belajar Al-Quran Al-Karim, kita tidak akan boleh master Al-Quran 100%. Okay? Tak boleh. Macam mana kita punya dah baca tafsir, ribuan tafsir kitab, kita dah baca, kita dah tulis, kita dah lakar, kita dah ulang-ulang surah tu berkali-kali dan sebagainya, kita tak boleh cakap, I've mastered this. Contoh saya rasa ibu semua pernah belajar. Semua pernah belajar surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah. Pernah belajar kan? Okay. Bila last belajar? Mungkin tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke, dulu hari tu ceramah baru saya dengar daripada awal sampai habis. Kan? Awal sampai habis tu, tafsir Fatihah tu mungkin makan 3-4 hari belajar, dah khatam katakan. Tapi adakah kita kata sekarang ni tentang Al-Fatihah semuanya saya tahu? Tak boleh. Kita tak cakap gitu. Sebab masih ada lagi perkara-perkara yang kita tak tahu. Tak semua yang kita tahu. Itulah kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah hamba depan Allah. Jadi bila belajar Quran, mentalitinya adalah kita tak tahu apa-apa. Semua apa yang kita ada adalah rezeki daripada Allah. Allah bagi kita kefahaman dalam agamanya. Allah bagi kita ilmu pengetahuan, kita bersyukur di atas ilmu pengetahuan yang Allah bagi. Tapi kalau kita nak katakan kita master everything, tak boleh. Sama juga apabila kita ni nak berurusan dengan orang. Kita katakan kau cuma tahu sikit je, aku tahu banyak. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh membeza-bezakan. Okay? Jadi mesti bila kita belajar Quran juga mesti akan ada perbezaan pandangan, dan itu adalah normal. Belajar hukum, hakam especially pun ada perbezaan. Saya baru dalam kelas hari itu saya buat macam contoh, khususnya kalau kita belajar fikih. Ibu-ibu kalau belajar fikih mesti akan ada perbezaan pandangan. Tak ada orang yang akan kata, oh saya yang betul, awak yang salah sebagainya. Tak, mesti akan ada perbezaan pandangan. Sebab itu adalah hukum yang Allah tetapkan. Ada perkara yang muhkam, ada yang perkara yang mutasyabih, yang samar-samar, yang kurang pasti dan sebagainya. Okay? Jadi ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, dan bagi sesiapa yang di mana dalam hatinya ada sifat zair. Zair ni saya terjemahkan sebagai orang yang suka memesongkan, hatinya terpesong daripada yang benar. Dia istilahnya macam orang suka cari pasal, kan? Bikin kacau. Maknanya hati terpesong, maknanya dia bila nak belajar agama ataupun nak belajar Quran, nak belajar kitab ni, hatinya tak bersih. Hatinya tak bersih, niatnya tak betul. Jadi sebelum nak masuk kelas, nak masuk belajar sebagainya, kena tanya diri kita sendiri, aku datang sini untuk apa? Nak belajar apa ni? Apa yang kita boleh gunakan yang kita belajar dalam surah ni untuk kat rumah ni? Apa yang kita boleh buat? Aku nak belajar ni supaya nanti aku nak jumpa dengan jiran tu, aku boleh cocok je, aku boleh. Kalau niat dia macam gitu, salah kan? Yang salah, dan hatinya kotor, hatinya bersih, tak bersih, maknanya dia tak akan dapat ilmu sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kalau hatinya betul, Allah akan pelihara. Jadi Allah kata orang yang ada hatinya tu zaid. Okay? Fayattabi'una ma tashabiha minhu. Dia akan sungguh-sungguh, yattabi'un, dia akan sungguh-sungguh, dia akan ikut kepada perkara yang syubhah. Dia akan cocok benda yang samar-samar ni je. Dia akan hari-hari dia penekanannya adalah surah Al-Kahfi ni berapa ramai orang. Itu je dia fikir. Benda yang syubhah dia macam nak tackle, dia macam nak cari, kalau bahasanya dia suka conspiracy theory. Benda-benda ni lah dia cari, dia bongkar rahsia sampai jumpa Illuminati lah apa sebagainya. Itu je kerja dia. Dia suka cari benda-benda syubhat, sampaikan dia create fitnah, dia buat fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah ni macam
apa satu hela, satu perbalahan, pergaduhan antara orang dan sebagainya, itu namanya fitnah. Okey. Jadi itu yang dikatakan al-fitnah tu asyaddu minal qatl, kan fitnah tu lebih dahsyat daripada perang, daripada bunuh. Sebab apa? Sebab fitnah ni yang membuatkan manusia boleh bergaduh. Buat manusia boleh bergaduh. Kalau misalnya kata contoh ada orang yang dia suka bikin kacau. Dia salah tapi dia nak sembunyi kesalahan. Dia cucuk salah orang lain, dia cucuk salah orang lain. Dia kata, kau tengok, dia cakap engkau macam ni. Dia buat fitnah kan? Jadi daripada orang tak ada apa-apa, jadi bergaduh. Dia bergaduh. Jadi dia create friction, fitnah. Itu adalah fitnah. Okay? Jadi orang yang hatinya tu terpesong, dia akan cuba buat fitnah dalam ayat Quran. Khususnya ayat Quran kita katakan. Jadi nanti orang akan datang cucuk-cucuk kat kita. Dia datang, dia cucuk kat kita. Dia cakap, betul dah Quran ni cakap perempuan kalau faraid dapat sikit, lelaki dapat banyak. Betul tak? Betul kan? Tapi cara dia soal tu, dia nak cucuk lah. Cakap, kira Islam ni dengan perempuan tak adil. Nanti yang perempuan pula macam kata, aku ni belajar ngaji hari-hari, aku belajar tafsir dengan ustaz, tak tahu. Taklah, tak bukan macam itulah maksudnya. Tak, maksudnya kita dah pandai-pandai. Sebab apa? Orang create fitnah, kita pula jadi pandai-pandai. Ataupun mungkin kita start tu ada rasa macam rasa curiga. Cakap, asal mesti bin lelaki asal bukan bin nama perempuan, asal lelaki. Dia start target tu dia. So these people, dia akan create that fitnah among people. Dia target itu je. Dia cari kesalahan. Kalau Islam lelaki kahwin 4 perempuan tak boleh kahwin 4 Itu je dia target. Jadi dia create fitnah. Create fitnah. Wabtigha ta'wilihi, dan dia suka tekankan tentang perkara-perkara takwil. Takwil ni apa? Takwil ni kalau saya boleh syarahkan macam dia adalah maksud di sebalik satu benda. Tafsir, takwil tu maksud part of maksud adalah tafsir. Contohnya, kalau kita beli air, ibu-ibu contoh beli botol air macam can. Kalau kita beli air can, dalam can tu kita nampak tak air tu colour apa? Tak nampak kan? Contoh kita nak beli orange juice. Dia dalam can. Okay? Dalam can tu, dalam tu tak ada. Tapi kat luar tu dia tulis orange juice. Macam mana kita boleh tahu kat dalam tu orange juice? Sebab itu dia tak orange juice. Kalau dia tipu, kena tipu lah kan? Betul? Jadi, takwil tu adalah kita nampak dekat luar. Tapi maksudnya adalah kat dalam. So, bila kita nak beli barang, contohnya kita beli barang yang kat dalam, bukan barang yang kat luar. Kat luar tu adalah indikasi kepada apa yang ada kat dalam. So, takwil tu jadi tu. Jadi, dia cakap ini, tapi maksud dia lain. Maksudnya ini. Faham? Jadi kalau kita kata takwil ayat maksudnya, cakapnya ini, tapi maksudnya adalah ini dan ini. Ini apa yang kita buat lah ni sekarang. Kita tengah belajar tafsir kan. Kita nak faham maksud daripada apa yang Allah nak sampaikan. So what is ayat ni, Allah nak cerita pasal apa? So itu kita buat takwil kan. Tapi kalau kita kata wabtigha ta'wil, ini kan satu benda yang okey. Tapi orang yang mempunyai hati yang salah, hati yang terpesong, dia akan ambil ayat-ayat Quran ni dan dia akan takwilkan dengan cara mendatangkan fitnah. Dia buat benda baik, nampak macam benda baik, tapi sebenarnya dia timbulkan fitnah. Jadi tugas ini asyik nak cari pasal. Dia belajar Quran, dia belajar hadis, tapi tugasnya cari pasal. Kenapa kita belajar ni? Sebab kita nak jatuhkan orang ni. Orang ni cakap macam ni, kita nak jatuhkan, kita nak lawan dia, kita nak fight dia, kita nak fight dengan Bani Israel, kita nak fight dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Jadi tugasnya nak lawan. Walaupun kita tak, Ustaz, kita kena tegakkan hak. Dia dah buat salah tentang agama kita, dia dah cakap salah, kita kena tegakkan hak. Jadi kita lawan balik dengan dia. Itu orang yang ibtigha ta'wili kat sini. Sedangkan Allah kata, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada orang yang akan tahu maksudnya. Jadi maknanya bila kita belajar tafsir, kita belajar Quran, kita belajar apa-apa pun urusan agama, kita tak boleh cakapkan saya dah tahu 100% maksud dia. 100% maknanya saya dah tahu.
Inilah yang paling betul, ini yang paling sahih, ini yang paling tepat sebagainya. At the end of the day, everything last sekali, wallahu a'lam. Itu adalah mentality bila kita belajar Quran. Last sekali, wallahu a'lam. Saya boleh share satu ayat mutasyabihat, apa muhkamat, apa takwil, apa zaid, apa, saya boleh share. Tapi last sekali, wallahu a'lam. Mungkin apa yang saya sampaikan tu ada betulnya, alhamdulillah, sebab tu ilmu yang Allah sampaikan pada saya kongsikan dengan ibu-ibu. Kalau ada manfaat, silakan gunakan. Okay? Tapi dia cakap saya je yang betul. Oh, yang belajar dengan sini, ini salah. Jadi saya punya mentality bila saya kongsikan ayat Quran, kadang-kadang nanti ada orang datang. Contohnya kalau kita belajar hukum hakam sebagai contoh kan, baru-baru ni pun saya ada buka kelas untuk pergi umrah sebagainya. Jadi ada orang tanya satu hukum. Dia kata, Ustaz, apa hukum? Contohnya, biasa orang tanya kan, oh kalau Imam Syafi'i kan batal wuduk kalau lelaki perempuan. Tapi kalau pergi umrah, saya tak batal. Itu kan pada saya tu soalan yang biasa kita nampak bila kita buka kursus umrah. Kenapa batal? So nanti ada perbincangan dia. Tapi ada orang yang ada pandangan yang lain, ada pandangan yang cakap, okey lah, kalau ada pandangan ni tak ada masalah. Itu satu perkara yang normal. Perkara yang tak normal adalah bila ada orang pandangan lain dengan kita, kita tak setuju dengan dia dan kemudian kita nak bergaduh dengan dia. Itu tak normal. Itu tak normal. Okay? Contoh kata, oh kalau kita nak pergi Taif daripada Mekah, kita nak kena tahu wada' atau wada'. Itu semua soalan-soalan yang biasa kita jumpa. Biasa kita jumpa apabila kita buat kursus umrah. Jadi bila kita nak belajar satu benda, dia akan banyak perbezaan pandangan. Okay? Apatah lagi kalau ada tentang hukum hakam agama, dia akan ada perbezaan pandangan. Tapi apa yang penting adalah ujungnya wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Okey. Wa may ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm. Ni saya ambil masa sikit saya nak terangkan Ayat atas Allah kata tentang dua poin, iaitu ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Betul? Dalam Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Okey. Kemudian Allah terangkan tentang satu kumpulan, satu golongan hatinya tak bersih, hatinya suka terpisong. Itu satu golongan. Jadi sebut tentang hati, betul? Hati terpisong. Lepas tu sekarang ni Allah kata warasikhuna fil ilm. Orang-orang yang matang dalam ilmunya. Ilmu selalu apa? Kalau kita cakap orang yang pandainya pandai hati ke pandai akal? Akal kan? Bijak akal kan? Okay. Kalau hati lebih kepada emosi dan emotional. Kalau akal, intellectual. Jadi ayat atas Allah cakap tentang orang yang emotionnya tak betul. Faham? Sekarang ni warasikhuna fil ilm, yang mana akalnya bijak, matang. Maknanya intellectual. Jadi this is the contrast. Faham contrast tak? Okay, contohnya saya kasih begini. Orang yang buat baik masuk syurga. Lawan orang buat baik apa? Orang buat jahat lah kan? Okay, orang buat baik masuk syurga. So A dengan B. Orang yang buat jahat C kan? So yang sini D mesti masuk neraka. Jadi maknanya orang buat baik, orang buat jahat, syurga, neraka. Itu kontras dia, betul? Berlawan. Okay? Tapi kadang-kadang dalam Quran Allah tak kontras dia gitu. Orang buat baik, orang buat jahat. Kadang-kadang Allah kontras adalah A dengan D. Orang-orang yang buat baik Allah cakap tentang orang yang buat baik tu masuk syurga. Kemudian tiba-tiba Allah sebutkan tentang neraka. Automatically kita tahu yang tentang neraka ni adalah untuk orang-orang yang buat jahat, walaupun Allah tak sebut. Jadi A dengan D. Okay? Jadi dalam ayat ni Allah sebutkan tentang orang yang hatinya tak baik, hatinya pesong. Okay? Tapi bila sebut tentang hati, dia adalah berkenaan dengan emotional. Okay? Tapi kemudian bawah tu Allah cakap tentang orang yang akal dia matang, intellectual. Tapi Allah tak sebut tentang hatinya. Faham tak? So atas cakap tentang hati, kemudian bawah cakap tentang akal. Faham? Faham tak? Satu lagi apa yang saya nak highlightkan kat sini adalah orang yang benar-benar ada ilmu Allah adalah apabila ilmu yang betul-betul benar adalah ilmu yang melembutkan hati.
Ada orang yang ada banyak ilmu dekat akal dia, tapi hatinya tak berubah. Faham? Okay. Jadi warasikhuna fil ilm, orang-orang yang mana akalnya matang, dalam masa yang sama bukan akalnya matang, tapi hatinya pun matang. Hatinya matang. Sebab dia kontras dengan orang yang hatinya kotor, hatinya sesat, hatinya terpesong. Bila orang hatinya terpesong, mungkin akalnya tu full of knowledge, tapi not full of ilm. Dia ada maklumat, dia ada information, tapi dia tidak ada ilmu yang sebenarnya. Faham? Okay. Ada tak orang yang bijak pandai tapi dengan orang dia tak baik, dia hati kotor, suka cakap buruk pasal orang, dia tipu orang dan sebagainya. Ada orang yang pandai. Ada yang pandai cakap petah, cakap dia berbual dia tak pilat dia, bagus, berbual bagus dan sebagainya. Tapi hatinya busuk, hatinya kotor dan sebagainya. Jadi ilmunya tu tak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berubah hati. Okay, ibu-ibu kita belajar Quran. Belajar Quran, this is an intellectual punya gathering, betul? Kita test kita yang akal nak faham. Tapi dia tidak akan jadi apa-apa manfaat kalau dia tak ubah hati kita. Hati kita makin keras, hati kita makin marah, hati kita makin benci orang dan sebagainya, dia tak akan merubah apa-apa. Sepatutnya akan merubah hati kita, lebih dekat dengan Allah, lebih rahmah dan sebagainya. Faham? Okay. Jadi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Okay. Orang-orang yang matang ni dalam ilmunya, dia akan berkata apa? Amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman kepadanya semua apa yang diturunkan daripada Tuhan kami. Jadi tadi atas tu orang mungkin kecoh tu lah. Orang cocok-cocok soalan ni. Islam gini, cocok-cocok. Tapi orang yang bijak pandai, Allah kata bukan dia lawan balik. Dia tak lawan balik. Dia cakap, yes, aku beriman kepada semua. Jadi kalau misalnya kata ibu-ibu, lepas ni orang datang kat kita. Orang datang kat kita. Dia cakap, kau percaya Nabi tu, dia daripada Mekah, dia naik keldai sampai Masjid Aqsa, kemudian dia naik ke langit, dia jumpa Tuhan, kemudian dia patah balik all in one night. Percaya? Kau ni apa ni? Betul tak betul ni kau percaya ni? Benda tu bukan merepek. Kalau orang test kita kan, yes, aku percaya, I believe in it. Orang nak ketawakan, yes, I believe in it. That's it. Aku beriman. Allah cakap dia gitu, Allah cakap dia gitu. There's no two ways to look at it. Dia cakap, tak, dia sebenarnya dia bukan masuk satu malam ni. No, tak. Memang itulah. Betul lah, lelaki boleh kahwin 4, yes. Apa ni, adakah dia diskriminasi wanita? Tak. Macam mana kau tahu? Allah cakap tak payah lawan. Itu orang yang bijak. Orang yang bijak bukan lawan balik. Mari, dia nak bentangkan kebukaan Islam, mari aku defend. Ini orang kita attack dia. Yes, percaya ni? Yes, percaya. Allah adil. Allah atur benda tu sebab Allah Maha Adil. Dah. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Kenapa Allah buat hukum macam ni? Allah Maha Bijaksana. Even lepas tu kalau kita orang start tu macam, kau pandai, boleh tak pandai. Buat sisi datang kelas hari aku tiap-tiap minggu. It's okay. Boleh tahan tak? Kena tahan lah, kena kuat lah kan. Sebab apa? Kita bincang hati kan. Warasikhuna fil yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Semua tu aku beriman. Walaupun mungkin aku tak faham. Tak faham kenapa macam ni, tak faham macam ni, kita cari baca hukum, dalil apa dan hikmah sebagainya. Ada benda mungkin kita dapat, mungkin kita tak faham sebagainya. It's okay. Okay. Saya cakap ibu-ibu, kelas yang kita adakan ni dia sebagai satu alat sahaja untuk kita cuba faham Quran. Tapi adakah lepas ni ibu-ibu keluar 100% of surah Ali Imran ayat 7 ni semua faham tak? Saya pun tak faham. 100% saya pun tak faham. Mungkin 10% saya faham, mungkin 50% saya faham. Sebab adalah sikit baca tafsir, baca gini, ulama cakap ini, ulama cakap ini, gini sebagainya.
Tapi apa yang kita kena buat lepas tu kalau tak faham? Baca lagi, kaji lagi, doa, ya Allah minta hidayah, minta bantuan, minta ilmu dan sebagainya, minta Allah dan sebagainya. Kan? Bukan cakap ya Allah bagilah ilmu supaya aku boleh jawab dengan si temah ni soalan dia bukan tak aku. Tak. Orang kalau tanya kita tak tahu, Allahu alam saya tak tahu. Even though orang rasa macam dia macam nak attack kita, kan? Rabbul amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang yang dapat mengambil pengajaran kecuali ulul albab. Siapa ni ulul albab? Ni kita kena faham ulul albab. Ulul albab ni adalah datang daripada perkataan albab, dia bukan albab pintu albab tu dia datang daripada perkataan lub. Lam bak tu ada syiddah, lub, lub tu maksudnya orang-orang yang ada akal fikiran yang bersih, yang tidak ada hindaran ataupun tak kena distracted dengan perkara lain, atau bahasa Inggeris kita kata a sound mind without any distraction. Maknanya akal dia bersih. Jadi kadang-kadang kita nak buat sesuatu, kan, kita punya tujuan kita tu kita faham benar, dan kita bila nak buat benda tu kita tak kena distract dengan apa-apa benda. Walaupun orang cakap kita ni tak betul, kita gila, kita selenga, kita apa sebagainya, sebab kita ada sound mind. Kita cakap akal kita waras, minda kita waras, kan, kita buat benda tu kita tak kena distract dengan apa benda. Itu namanya ulul albab. Okay? Jadi orang yang bijak pandai ni, yang digelarkan sebagai ulul albab dalam Quran, adalah orang yang betul-betul faham Al-Quran dan dia tak kena distracted walaupun dia dihina, dicemuh dan sebagainya. Itulah baginda Rasulullah SAW tu part of it. Itulah para sahabat. Para sahabat, kan, tak ada sibuk dengan tanya soalan-soalan yang alif lam mim apa, alif lam ra apa, kan, ni apa. Tak perlu tanya. Sebab apa? Hatinya tenang untuk Allah SWT. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Allah aziz. Allah yang maha kuasa, Allah hakim, Allah maha bijaksana dan sebagainya. Aku rely on Allah. Aku ni adalah hamba, Allah tu Tuhan. Aku ikut apa saja yang Allah katakan. Kalau Allah kata gini, macam gitulah. Macam gitulah. Itu namanya ulul albab. Dia tak kena distracted. Sebab kadang-kadang kita kena distracted dengan soalan-soalan yang orang lontarkan kat kita. Membuatkan kita macam, kalau aku tak jawab, nanti orang cakap aku ni tak pandai, orang cakap ni aku ni selenga, orang cakap ni buang masa aku sebagainya. Kita malu dengan diri kita. Tak, kita adalah hamba Allah. Orang nak cakap apa terserah. Itu namanya ulul albab. Jadi orang yang ulul albab bila dah tahu ni semua datang daripada Allah, so last sekali kita minta apa? Minta doa. Macam mana kita nak pastikan hati kita bersih? Macam mana kita nak pastikan hati kita tak terpesong? Doa pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, itu ayat 8 kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk. Jadi kita minta petunjuk satu hari berapa banyak? Minta hidayah satu hari berapa banyak? Banyak kali kan? Hari minta, hari tak minta ni problem lah. Maknanya tak semayang. Kita satu hari baca Fatihah 17 kali, betul tak? Itu that's the minimum. Ihdinas sirat, minta petunjuk. Jadi kita cakap, ya Allah, jangan engkau pesongkan hati kami sesudah engkau bagi hidayah. Sudah bagi hidayah. Bermaksud apa? Kita minta pada Allah, ya Allah, bila aku rasa macam nak terpesong, ingatkan balik pada satu masa yang mana aku pernah duduk, aku sujud, aku doa, aku menangis, minta hidayah daripada Engkau, ya Allah. That's the time yang aku betul-betul cakap, ya Allah, aku nak berubah now. Contoh mungkin ada di kalangan ibu-ibu, saya pernah ada kawan-kawan yang contoh bila dia nak berubah, istilahnya dia nak hijrah kan, mula mungkin tak pakai tudung, nak pakai tudung contohnya. At that moment, waktu dia nak buat keputusan tu, dia menangis dengan Allah. Ya Allah, aku nak buat benda ni, kau bagilah aku petunjuk hidayah. Bismillah, terus dia pakai tudung. Lepas tu dia never look back. So, bila lepas tu, dia rasa macam nak terpesong, dia rasa macam salah jalan sebagainya, ya Allah, ingatkan aku balik time aku minta hidayah tu. Ba'da idh hadaitana. Idh hadaitana tu coming back to the first day, first time yang betul-betul kita nangis pada Allah, ya Allah, aku nak hidayah. Minta balik yang tu. Jadi jangan pesongkan. Sebab apa? Sebab selepas ni, walaupun kita dah belajar, kita akan macam curiga, tak faham, confused, betul ke tak betul apa kita buat sebagainya. Minta balik, ya Allah. Minta hidayah. Ini first way. Ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan bagi hadiah. Bagilah kurnia daripada kamu rahmat. Jadi orang yang ada ilmu pengetahuan tu adalah orang yang selalu dapat rahmat dari
daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan minta apa, kita minta rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah itulah yang akan menyelamatkan kita daripada pemisungan, daripada segala perkara yang salah dan sebagainya. Rabbana innaka antal wahhab. Engkau lah yang maha memberi nikmat, maha memberi kurnia, limpah ruah. Wahhab itu ada syiddah kan? Wahhab. Wahhab itu maknanya bagi dan bagi dan bagi dan bagi. Allah tak pernah stop bagi. Walaupun kita dah tersesat jalan, kita patah balik, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi. Jadi minta pada Allah. Jangan pernah terputus daripada minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang soalan dia, habis orang yang tanya soalan tu macam mana? Orang yang tanya soalan tu, dia tanya kita berdoa pada Allah. Tak menjawab soalan dia kan? Malahan nanti orang akan berpecah belah kan? Kalau kita tak ada doa kan? Kita doa pada Allah, Rabbana innaka jami'un nas yaumil la raiba fihi. Ya Allah, Engkau lah yang akan satukan manusia. Bukan tugas kita satukan manusia. Kalau kita beri jawapan pada orang faham, tak semestinya dia akan bersatu hati dengan kita lepas. Atau misalnya kita ada dua kumpulan yang bergaduh, kita bagi jawapan, tak semestinya dua kumpulan ini akan berbaik. Yang satukan manusia adalah Allah SWT. Jadi kita tak payah risau seorang. Jadi belajar Al-Quran, belajar ilmu Allah bukan untuk orang. Belajar ilmu Allah untuk kita. Kenapa ibu-ibu ni kan? Orang tanya, kenapa ibu-ibu ni kan? Sibuk nak belajar Quran. Suruhlah anak cucu belajar. Diorang tu ada time lama lagi lah nak belajar. Ibu bila time tak banyak lagi. Ada orang, mesti ada orang just start to question ya. Tak, I do this because for me, it is for me. Not for others. Buat untuk saya, buat untuk Allah SWT, buat untuk diri sendiri. For us. Bila kita ada ilmu tu untuk siapa? Ilmu tu untuk saya. For me to share. Okay? Orang lain Allah akan uruskan. Orang lain Allah akan uruskan. Jadi bila kita buat sesuatu, kita ingin ingat untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita. Jadi Rabbana innaka jami'un nas yaumil rabbih. Allah yang akan kumpulkan manusia pada hari yang mana tidak akan ada keraguan. At that point hari kiamat nanti, semua keraguan akan dibentangkan. Dah tak ada keraguan lagi dah. Sebab apa? Siapa yang bentangkan? Allah bentangkan. Jadi kita tak payah risau. Kalau aku tak share ni, nanti orang tak tahu apa Islam sebenar. Tak semestinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dan mereka tidak akan mereka tahu yang Allah ni tidak akan memungkiri janji. Jadi kalau kita bila belajar, niat kita ikhlas, hati kita bersih untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan memungkiri janji. Rahmat Allah akan bagikan kepada kita, nikmat Allah akan berikan kepada kita, pemberian kurnia Allah akan berikan kepada kita. The rest of it adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada ayat 7 sampai ayat 9. Itu doa. Jadi maknanya bila kita dah belajar tentang Quran, at the end of it kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang berikan kita kurnia dan juga rahmatnya insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.